Okey, jom kita terus masuk bab 2, fokus pada pentadbiran negeri-negeri Selat. Ini topik yang sangat penting, jadi kita akan lihat semua isi-isi utama yang perlu anda tahu untuk peperiksaan. Untuk faham keseluruhan cerita ni, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. Mula-mula, kita tengok kenapa British nak datang sini. Lepas tu, bagaimana mereka meluaskan kuasa. Kemudian kita akan kaji satu perjanjian yang mengubah segalanya dan akhir sekali, apa yang terhasil daripada semua tindakan ini. Jadi, persoalan besar untuk bab ini ialah macam mana British boleh kuasai 3 pelabuhan yang paling strategik di Selat Melaka? Jawapannya bukan satu ya. Ia adalah gabungan strategi, tipu helah dan juga percaturan politik yang sangat licik. Baik, kita mulakan dengan yang paling asas. Mengapa? Kenapa British ni berminat sangat dengan alam Melayu? Semuanya berpunca daripada 3 keperluan utama yang sangat penting untuk empayar mereka pada waktu tu. Okey, senang je nak ingat 3 sebab ni. Fikirkan macam ni. Pertama, dorang perlukan pusat pengumpulan untuk kumpul semua hasil tempatan yang boleh ditukar dengan teh dari China. Kedua, kapal-kapal dagang dorang perlukan hentian R&R di laluan sibuk antara India dan China. Dan yang ketiga, dah tentu, dorang perlukan pangkalan tentera untuk jaga semua kepentingan ni daripada musuh. Sekarang, kita dah tahu sebabnya. Jom kita lihat pula bagaimana British laksanakan rancangan mereka. Yang ini menarik sebab dorang tak guna cara yang sama untuk semua tempat. Lain wilayah, lain strateginya. Kita mulakan dengan Pulau Pinang. Asalnya, pulau ni adalah sebahagian daripada Kesultanan Kedah. Tapi cara British dapatkannya, bukanlah melalui perang besar, tapi melalui sesuatu yang lebih licik. Kisah dia macam ni. Sultan Kedah sedang hadapi masalah dengan Siam. Jadi baginda minta bantuan SHD. Francis Light pun datang, tabur janji manis yang SHD akan bagi perlindungan tentera. Sultan pun percayalah dan benarkan British buka penempatan di Pulau Pinang. Tapi, bila Siam betul-betul serang, mana bantuannya? SHD buat tak tahu je. Akhirnya, Sultan tak ada pilihan lain dan terpaksa serahkan Pulau Pinang secara rasmi. Nampakkan permainan dia? Okey, dari tipu helah di Pulau Pinang, kita gerak ke Singapura. Dekat sini, taktiknya lain sikit. British tak guna janji palsu, tapi dorang main manipulasi politik. Stamford Raffles ni memang bijak. Dia nampak ada perebutan tahta dalam Empayar Johor Riau. Daripada menyokong pihak yang sedia ada, dia cipta pihaknya sendiri. Dia sokong Tengku Hussein, putera sulung yang tak ditabalkan dan iktiraf baginda sebagai sultan yang sah. Jadi sekarang dia dah ada seorang sultan yang terhutang budi dengan British. Proses ni ibarat macam mula-mula British minta izin nak tumpang sekejap. Lepas tu, terus ambil alih seluruh rumah. Perjanjian pertama hanya untuk buka pertempatan. Tapi tak lama lepas tu, melalui perjanjian kedua, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Sultan dan Temenggung pula cuma dapat bayaran pencen dan hilang semua kuasa. Dan sekarang, kita sampai ke kepingan terakhir, Melaka. Pengambilan Melaka ni bukan macam biasa tau. Ia adalah hasil daripada satu perjanjian besar antara British dengan Belanda yang telah melukis semula peta seluruh rantau ini. Cuba kita lihat jadual ni. Pada asasnya, ini adalah satu pertukaran wilayah. British serahkan Bangka Hulu di Sumatera kepada Belanda dan sebagai balasan Belanda serahkan Melaka kepada British. Kenapa? Sebab bagi British, menguasai seluruh laluan Selat Melaka adalah jauh lebih bernilai. Kesan perjanjian ni sangatlah besar. Bayangkan, 2 kuasa Eropah di London melukis satu garisan di atas peta, terus membahagikan alam Melayu kepada 2. Empayar Johor Riau yang hebat tu pun terpecah. Dan yang paling ketara, semua ini diputuskan tanpa sedikit pun rundingan dengan pemerintah-pemerintah Melayu. Okey, sekarang British dah berjaya kumpulkan ketiga-tiga permata, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Jadi, apa langkah seterusnya? Dah tentu, satukan ketiga-tiganya di bawah satu pentadbiran yang kemas. Jadi, apa sebenarnya negeri-negeri Selat atau NNS ni? Mudah je. Fikirkan ia sebagai satu super koloni British. Gabungan 3 wilayah tadi menjadi satu unit pentadbiran tunggal yang sangat kuat dan strategik. Kenapa dorang wujudkan NNS? 3 sebab utama. Pertama, nak jimat kos. Lebih efisien uruskan satu unit besar berbanding 3 unit kecil. Kedua, nak seragamkan semua undang-undang dan peraturan. Dan yang paling penting, ketiga, untuk kukuhkan lagi cengkaman kuasa mereka ke atas laluan perdagangan di Selat Melaka.
Jadi, kita dah lihat macam mana British membina pangkalan kuasa mereka. Tapi, ini baru permulaan. Dengan adanya negeri-negeri Selat sebagai markas yang kukuh, macam mana agaknya ia menjadi batu loncatan untuk British meluaskan lagi pengaruh mereka ke negeri-negeri Melayu yang lain? Itu soalan yang akan membawa kita ke bab yang seterusnya.